Bayangkan akaun trading korang dah profit cantik ni, tapi tangan menggigil nak tekan button withdraw. Kenapa? Bukankah itu tujuan sebenar kita trade? Inilah misteri psikologi wang yang ramai tak sedar. Kenapa trader selalu takut nak withdraw? Hai guys, selamat datang ke Sued Academy dan nama saya Syam. Ramai trader sanggup duduk depan chart berjam-jam, sanggup rugi, sanggup top up modal berkali-kali. Tapi bila tiba masa nak keluarkan duit, tiba-tiba ada suara dalam kepala kata, kalau withdraw ni, nanti akaun kecil balik pula. Atau lebih parah lagi, kalau aku withdraw sekarang, nanti market terbang lagi, rugi peluang. Hasilnya, duit kekal dalam akaun dan akhirnya hilang semula kepada market. Kalau korang jenis macam ni, korang tengok je video ni sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Ramai trader walaupun profit kecil-kecilan je, takut nak withdraw keluar duit orang daripada dalam akaun. Tapi, kenapa benda ni terjadi sebenarnya? Sebab dalam trading, otak kita terikat dengan emosi scarcity dan ketamakan. Dalam otak kita, withdraw bersamaan kehilangan. Ini adalah ilusi besar. Trader lebih suka nampak nombor besar dalam akaun berbanding duit sebenar dalam tangan. Dan ada satu lagi sindrom bahaya. Trader rasa bila withdraw, ia akan tamatkan mimpi untuk jadi jutawan dengan cepat. Sedangkan withdraw itulah bukti kejayaan yang sebenar. Kita kena ingat, duit dalam MetaTrader tu bukan duit sebenar sehingga korang tekan withdraw. Itu hanyalah angka digital. Kalau tak sempat keluarkan, bila margin call datang, semuanya hilang sekelip mata. Kalau korang nak tahu, ramai trader power dekat chart, tapi di dunia nyata, poket diorang kosong. Kenapa? Sebab diorang tak reti menghargai profit kecil. Baik korang withdraw walaupun $50 je daripada semua profit tadi hilang terus. At least korang dapat merasa profit korang tu. Kalau korang nak jadi trader yang konsisten, korang kena latih diri buat rutin ni. Kerapkan withdraw sama ada setiap minggu atau setiap bulan. Walaupun sedikit, kerana ia latih otak korang untuk nampak trading ni sebagai bisnes sebenar dan bukannya tempat korang berjudi. Lagi satu, buat target withdraw yang realistik. Contohnya, setiap kali akaun naik 20%, korang akan withdraw profit. Ini akan pecahkan mental block yang selalu menghantui korang. Percayalah. Jadi, persoalannya sekarang, adakah korang trade untuk tunjuk angka dalam screenshot korang tu? Atau untuk hasilkan duit yang boleh beri makna dalam hidup korang? Cuba korang komen kat bawah apa pendapat korang tentang benda ni. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam dan secara percuma saja, korang boleh join kelas saya. Saya akan guide korang dari A sampai Z sampailah korang boleh jadi profitable trader. Dan yang paling penting, percuma je guys, korang boleh klik link dekat bawah. Kalau kau rasa video ni membuka mata korang, jangan lupa untuk share dekat kawan-kawan. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.